Aduh, dah macam-macam masalah lah datang ni. Mana pula lah aku nak dapat duit nak repair ni. Kacau lah macam ni. Assalamualaikum. Salam. Apa pasal bang kereta ni? Kereta rosak bang. Rosak? Abang tahu apa hal dia rosak? Kenapa? 4 bulan abang tak bayar bang. RO dah keluar dah. Cuba tengok nombor plate betul tak? BRJ 12 betul. BRJ 12 4 bulan 65. Betul? Ha, ni kami datang nak tarik ni. Jangan gitu bang. Saya baru kena buat kerja bang. Bang, sabar bang. Bila nak bayar bang? 4 bulan. Tunggu lama-lama 6 bulan, setahun habis lah. Oh, kami tarik dulu lah. Aduh, kereta pula boleh kena tarik lu. Apa ni Mazan? Ustaz. Kenapa? Apa jadi? Aduh, Ustaz, kereta saya kena tarik Ustaz. Kereta kena tarik? Sebab apa? Saya macam-macam masalah kewangan Ustaz. Dia tarik kau tak apa? Kereta pun dah kena buang apa semua. Memang Siannya. Kita doa bulan Ramadan dah ni. doa-doa apa lagi Ustaz ni. Saya doa banyak dah, satu pun tak makbul lah Ustaz. Ustaz tak habis doa lah. Tuhan uji ni sebab dia nak panggil hamba dia datang dekat dengan dia. Jangan putus asa. Kita doa ni bulan Ramadan ni bulan istimewa untuk kita doa. Marilah kita masuk dulu. Jom lah Ustaz. Saya pun Sama-sama Ramadan ini kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton-penonton rancangan Tazkirah Ramadan 2025 dengan tema kita pada tahun ini, Sempurnakan Ramadan, Sinari Jiwamu, yang dibawakan khas oleh KIWF, Khadijah International Wakaf Foundation. Dan seperti biasa, bersama dengan saya hari ini, menemani saya dalam set ceramah hari ini ataupun tazkirah hari ini adalah Ustaz Azlan Shah Nabis Khan. Jadi kepada rakan-rakan penonton semua, hari ini kita akan ceramah tentang tajuk apa Ustaz? Saya ingat bila sebut Ramadan ni kita selalu sebut tapi kita lupa nak buat, iaitu doa. Doa. Kita akan cerita pasal tajuk pentingnya doa dalam bulan Ramadan. Sambil tu. Ada juga Sambil tu kita akan masak telur dadah yang Thailand tu. Thailand tu. Pakapau. Itulah dia. Itu. Pakapau. Pakapau. Telur dadah Pakapau. Pakapau. Okey. Jadi sambil kita duk cerita pasal doa, kita akan masak telur dadah pakapau. Jadi apa lagi tunggu Ustaz? Bismillah. Jom kita masak. Okey Ustaz Azlan, depan kita ni kita dah ada semua bahan-bahan dan juga ramuan untuk kita masak Telur dadah pakapau. telur dadah pakapau. Sambil Ustaz Azlan akan kupas tentang tajuk kita hari ini, berkaitan tentang perkaitan antara Ramadan dan juga doa dan juga bulan Ramadan. Jadi Ustaz, depan kita ni ada daging kisar, telur 3 biji, sos ikan, cili merah dengan bawang padi yang dikisar dengan putih. Cili apa tadi? Cili padi merah yang dikisar dengan bawang putih. Ustaz memang power. Yang dikisar tu power tu. Kataan dikisar tu. Nanti kita akan lihat ayat doa pun dia ada ayat-ayat yang tersembunyi yang dikisar tu kan. Lagi roh tu. Jadi lepas tu kita ada kicap manis, sos tiram, minyak, daun dan satu lagi daun basil. Thai basil lah. Daun Thai basil. Basil boleh, basil boleh ikut kiraat mana dah. Kiraat mana. Jadi itulah bahan-bahan ramuan yang kita dah ada untuk nak masak telur dadah. Adalah Telur dadah apa tadi? Pakapau. Itu dia. Jadi rakan-rakan penonton semua, sambil saya nak letak satu persatu bahan ramuan ni, saya akan tanya pada Ustaz Azlan beberapa soalan untuk kita isi ruang dan masa yang kita ada sambil kita duk masak ni. Jadi Ustaz Azlan, apabila sebut soal doa dan juga
bulan Ramadan, Ustaz. Ramai yang bertanya tentang kenapa bulan Ramadan ni dianggap waktu yang mustajab kebanding dengan bulan-bulan yang lain. Apa kelebihan Ramadan dan perkaitannya dengan doa kebanding dengan bulan-bulan yang lain tu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali bila sebut tentang doa, kita tahu Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, doa mukhul ibadah. Doa ni adalah tulang belakang ataupun teras ibadah. Kan? Maksudnya bila kita buat satu benda, tulang belakang tu yang paling penting sekali. So kita sebut Ramadan ni bulan ibadah kan. So teras dia, tulang belakang dia adalah doa. Dan Ramadan secara istimewanya, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ayat Ramadan ni. Allah cerita Ramadan ni diturunkan Quran, Ramadan ni orang yang beriman berpuasa. Kemudian ada satu ayat khusus, ayat 186 dalam surah Al-Baqarah. Tolong ambil tentu. Betul. Ini pun permohonan ni macam doa lah. Dia diberi doa juga ni, permintaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, soalannya begini, wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang Allah, tentang aku, selalunya kita akan sebut Mirzan. Kalau ada orang cari saya, tolong bagi tahu saya balik lambat, kan begitu. Betul. Tapi specialnya ayat ni Allah kata apabila hamba-hambaku mencari, bertanya tentang Allah, Allah tak kata pun dekat Nabi, qul, katakan aku dekat. Tapi Allah kata fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Dan ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menjawab permohonan hamba-hambaku ketika mereka memohon. So bila disebabkan ayat tu dalam ayat-ayat Ramadan, maka para ulama menyebutkan doa ni Nabi kata tulang belakang ibadah. So Ramadan ni bulan ibadah. Bulan ibadah. So tulang belakang kita beribadah dalam Ramadan tu adalah doa. Sebab itulah dia istimewa dan sangat special bila kita sebut Ramadan, dia mesti dengan doa. Dan selalunya Ustaz, bila orang sebut tentang doa, antara soalan yang paling selalu akan pop out from ramai kalangan kita, ada tak waktu-waktu yang paling mustajab, kita kata waktu yang paling baik untuk kita nak baca doa-doa? Betul, ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengaitkan doa, mustajabnya doa itu dikaitkan dengan puasa. Yang pertama, 3 golongan Nabi SAW sebut yang apabila mereka berdoa, doa itu tidak akan ditolak. Ini mustajab lah. Dan salah seorangnya itu adalah apabila dia berpuasa. Dia sahur tadi pagi kan? Makan apa sahur tadi? Pagi tadi? Pagi tadi saya makan nasi lemak. Lepas makan nasi lemak tu, azan subuh tu, sampai buka puasa, sepanjang waktu kita berpuasa tu, itu mustajab doa. Dan ada lagi waktu special nak buka puasa tu, kan? Kita jadi kita nak makan apa? Telur dadah pakapau. Bila kita buka puasa tu, beberapa detik, minit sebelum kita buka puasa tu, itu waktu mustajab doa. Sebab tu sebelum buka puasa, jangan kalau letak Allah Akbar makan. Tak. Tenang sekejap, doa dulu sikit. Ambil masa sebelum azan untuk kata doa. 5 minit sebelum buka, kita duduk diam-diam, jangan main phone, jangan duduk gaduh bertengkar, duduk diam dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu juga waktu mustajab doa. Dan ada satu lagi masa yang sangat istimewa, iaitu pada waktu sahur tu. Waktu sahur pagi tu, sebelum nak azan tu kita bangun kan, duduk gosok-gosok mata, pergi masak apa yang boleh kita nak makan tu, waktu tu juga waktu mustajab doa. Dan bahkan Allah kata bagi orang yang beristighfar, mohon, doa ni kan permohonan, yang mohon ampun pada waktu sahur ini istimewa. Jadi itu dia beberapa waktu mustajab untuk kita semua berdoa. Okay Ustaz, kita dah tahu waktu-waktu terbaik untuk kita nak berdoa dalam bulan Ramadan. Pasti ni Ustaz, soalan yang terus akan keluar selepas daripada waktu-waktu yang mustajab adalah doa apa yang kita nak baca dalam bulan Ramadan, ataupun apa doa yang boleh kita amalkan dalam bulan Ramadan ni. Doa ni kalau kita mudahkan untuk kita faham, doa ni permintaan. Sambil-sambil Ustaz, sila letak beberapa lagi sos ikan, lepas tu cili padi dihiris dengan dikisar, dihiris. So ada beberapa sos tiram, kicap manis. So kita sebut tadi apa? Permintaan. Doa Itu adalah permintaan. So yang paling penting bila berdoa ni,
kita kena tahu apa yang kita minta. Kalau kita sekadar membaca doa yang mungkin kita bagi tahu, baca doa ni tapi tak tahu maksud, mungkin tak kita boleh rasa kita meminta dalam keadaan kita menyebut perkataan-perkataan yang kita tahu apa maksud dia. Yang kita sendiri tak faham. Ya, yang sendiri tak faham. So yang prioritinya dalam bulan Ramadan ni adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu-waktu mustajab tadi. Termasuklah dalam sepanjang bulan Ramadan, waktu berpuasa, selepas buka puasa, waktu kita solat pada malam harinya dan sebagainya, sebelum sahur, adalah kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Kau tahu keadaan aku demikian-demikian. Aku memerlukan demikian-demikian bantuan. Sebutkan, lafazkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan menjawab doa dalam semua bahasa. Dan bagi orang yang dah biasa bercakap, waktu tu dia nak upgrade doa dia, masa tu kita boleh belajar. Ada doa-doa yang Allah ajarkan dalam Quran, dalam Al-Quran. Doa-doa Nabi-Nabi sebelum ni. Yang sangat indah, padat dan kemas disusun permintaan yang sangat agung. Kita boleh baca doa tu. Ataupun kita ada doa-doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Tentulah dalam bahasa Arab. Tapi kita boleh beli buku-buku bacaan doa pagi dan petang misalnya, atau buku-buku himpunan doa-doa daripada hadis yang sahih contohnya. So ada doa daripada kita buka mata Mirzan pagi tu sampai kita pejam mata balik, semua doa tu diajar. Dan semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau tengah tidur mimpi ngeri kan, tadi masak ni mungkin tak tahu rasa macam mana, mimpi ngeri malam ni. Bangun mimpi ngeri tu pun ada doa yang Nabi SAW ajar. Sallallahu alaihi wasallam. So itulah contohnya doa-doa yang kita boleh baca, dan saya menggalakkan, utamakan doa yang kita faham. Jadi yang paling penting Ustaz, kita minta apa yang kita Terasa kita meminta kepada Allah. yang betul-betul kita boleh hayati benda yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dalam kita doa ni penting kita nak hadirkan diri, jiwa, sanubari kita, ataupun kita nak khusyuk dalam kita berdoa. Betul. Macam mana tips-tips supaya kita ni boleh doa dalam keadaan penuh kekhusyukan, penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla? Bagus soalan Mirzan ni, kerana setiap perkataan. Ya. Ustaz, tolong ambil sudu satu set, saya nak letak sos siram. Baru puji bagus dia bagi kerja dah. Sudu. Saya nak ni kan Dah letak mana tahu tak? usaha dulu. ya ni dah. Sos siram dulu. Kemudian Dah. dah habis dah. Okey, jadi kita bila sebut tentang macam mana nak hadirkan hati yang khusyuk je. Nabi SAW sebut satu hadis yang sangat, saya kira, memberikan semangat lah kepada kita. Nabi kata, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kamu doalah kepada Allah, mintalah dalam keadaan kamu yakin sepenuh hati bahawa doa kamu akan didengar. Maksudnya apa? Kita mesti doa, nak khusyuk tu kena yakin dulu. Kalau kita doa ya Allah, tapi kita tahu, kita duk rasa macam, aku rasa Allah tak bagi ni. Agak-agak makbul ke tak ni, Mak? Kita buat macam tu, dah tak khusyuk, dah tak dapat dah. Bahkan Nabi sambung lagi doa, hadis tu Nabi kata, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu," ketahuilah kata Nabi Muhammad SAW, "Annallaha la yaqbalu du'a." Allah tidak menerima doa daripada hati yang lalai dan alpa. Maksudnya doa sambil scroll TikTok. Kan imam duk baca kat depan, kita duk scroll. Lama sangat imam baca mungkin, atau tak faham kan. So kita tak faham, macam ni kita nak yakin apa kita nak minta. So, dan ataupun kita berdoa sambil kita fikir benda lain. Duk fikir dah hangit ke belum, pakapau tu. Masakan tu macam mana? Duk solat tapi duk fikir kat oven cake tengah bakar. Masa bila kita doa dalam keadaan hati kita lalai dan alpa, Allah tidak terima doa tersebut. Jadi first kena fokus, yang kedua hilangkan gangguan. Dan yakin 100% Allah menjawab doa. Cuma kebanyakan waktu, kalau tak, kebanyakan ketika kita akan rasa macam aku minta tapi tak dapat pun. Bila kita kata aku dah minta tapi aku tak dapat, doa tu juga tidak makbul. Maksudnya kita kena yakin bukan hanya pada ketika kita minta sedebut dapat. Kita juga kena yakin Allah akan mustajab doa walaupun kita menanti jawapan itu. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti. Ataupun mungkin memang ini kita minta tak baik untuk kita, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Atau halangkan kita daripada musibah. Atau yang paling istimewa, Allah simpan setiap doa kita ni untuk hari akhirat. Allahu Akbar. Jadi jangan sesekali terdetik dalam hati kita, dalam akal kita ni, dalam fikiran kita, yang aku doa
Allah tak makbul pun. Betul. Jadi yakin hadirkan diri dalam khusyuk tiap kali kita berdoa. Jadi Ustaz, saya dah letak tadi kicap manis, sos tiram, sos ikan dan juga cili. Berikutnya Ustaz, saya nak letak ni daun Thai basil. Masya Allah. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kemangi. Tadi pun saya baru belajar. Makin jadi lah masalah ni. Makin pro lah sebab kita dah faham tadi Ustaz kata apa? Bila kita doa kena faham sungguh apa yang kita sedang doa. Jadi Ustaz, sementara saya nak letak daun ni Ustaz, sambil-sambil saya nak gaul ni. Jadi Ustaz, kesimpulan sikit Ustaz, nilai yang kita boleh bawa balik ataupun rumusan daripada kuliah kita ataupun tazkirah kita berkaitan tentang Ramadan dan doa ni Ustaz. betul. Sambil-sambil tu Ustaz nak minta Ustaz tolonglah. Kan? Saya nak test. Saya pandai setakat telur dadah ni Ustaz. Saya kacang putih Ustaz. Ini masakan harian saya. Telur dadah ni. Cuma kali ni saya nak test Ustaz pula. Kan asyik saya je masak kan. Jadi saya nak kali ni saya sajalah nak test Ustaz kan. Nak tengok Ustaz pandai nak masak telur dadah saya. Setakat nampak. Telur dadah ni selalulah saya masak untuk isteri saya, untuk anak saya selalu pakau pun. Kita tukar tempat Ustaz ambil kan. Jadi kalau kita sebut tadi kesimpulannya macam tadilah bila kita sebut pakau terbalik. Maksudnya kalau kita doa tak faham dia jadi macam tu kan. Kita sebut perkataan-perkataan yang kita tak faham maksud. Jadi menyebabkan kita tak tahu dan tak hayati. So key point yang kita sebut tadi yang pertama, telur dadah ni ialah bila kita doa, kita kena faham. Kita kena yakin. Kita bagi dia panas sikit minyak ni. Nampak pandai tu Ustaz. Saya pun selalu buat macam tu juga. Bagi dia rata. Memang betul lah tu cara Jadi, buat. pertama tadi kita apa? Kata yakin. Kita kena khusyuk dan tahu apa yang kita minta. Yang kedua yang kita sebut tadi, bila kita minta ni, kita jangan minta macam kita bos. Itu perintah. Jadi permintaan daripada kita hamba yang rendah pada Allah yang maha tinggi. Okey. Jadi kita ada adab, kita ada sopan santunnya dan kita ada sabarnya. Jadi moga-moga dalam Ramadan ni kita merendahkan hati kita. Jangan kita sombong dengan Allah. Minta macam kita order barang dekat kedai mamak begitu ataupun dekat online. Kita harap tak deliver lagi dah 3 hari. Bukan begitu adab. Jadi kita minta dengan penuh rendah hati dan yakinlah Allah bila janji Allah kata ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kau mohon, bila-bila masa kau mohon, daripada mana pun kau mohon, aku akan menjawab doa tersebut, maka yakin Allah akan jawab. Cuma ada sikit je syaratnya, jangan lupa. Kita pun kenalah jawab panggilan Allah. Allah suruh kita salat, kita salat. Allah lah kamu sebelum kamu disemayangkan ataupun disolatkan. Jadi kita pun perlu lakukan apa yang Allah SWT anjurkan, barulah nanti doa-doa kita juga akan dijawab. Macam itulah bisa nampak. Telur pun dah TikTok dah. Jadi rakan-rakan penonton di luar sana, tengok ni. Ini hasil dia Ustaz. Subhanallah. Nasi dah siap dengan salad ni Ustaz. Dengan telur dadah yang Ustaz duk buat tadi, saya memang salute lah kat Ustaz. Terima kasih. Sambil duk bagi kesimpulan tu, boleh buat telur dadah dengan sesempurna ni Ustaz. Alhamdulillah. Sempurnakan Ramadan sinari jiwa tu ni. Sempurnakan telur ni Ustaz supaya kita boleh makan dengan lazat dan juga enak. Telur dadah apa? Telur dadah pakapau. Jadi rakan-rakan penonton, daripada awal tadi bukan hanya kita masak telur dadah pakapau ini, kita juga dapat banyak input-input yang baik berkenaan tentang Ramadan dan juga doa, yang mana Ustaz daripada awal tadi cerita tentang satu persatu soal adab, soal doa-doa, soal waktu-waktu yang mustajab yang boleh kita amalkan dan jadi key point take away untuk tazkirah Ramadan 2025 kita pada hari ini. Jadi seperti biasa Ustaz, jangan lupa tema kita, sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu, yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation KIWF. Kepada para penonton di luar sana, jangan lupa like, follow, share, komen. Ada apa-apa nak tanya, soalan, jawapan, penambahbaikan, tuliskan ataupun apa sahaja, tuliskan di ruangan komen untuk perhatian kami di Tazkirah Ramadan 2025 dan untuk dijawab oleh Ustaz Azlan, InsyaAllah, dan yang lain-lain. Jadi tanpa kita buang masa lagi Ustaz,
kita sekarang ni dah pukul nak dekat lagi 1 minit lebih. Waktu doa mustajab ni. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Kita pergi buka puasa dulu. Assalamualaikum. Kenapa api dah padam ke? Api Tak nampak sangat ni. Macam tadi kan. Mirzan rayu ustaz tolong goreng telur. Orang daripada tempat yang rendah meminta. apa ke satu lagi tadi tu? Sos ikan. Kena push off. Kena push off. Sos ikan je dah letak.